Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya ada misi sikit nak tukar kunci motor ni. Sebab kunci saya ni bila kita on, kadang-kadang dia susah nak dia susah nak login lah. Nampak macam dia ada masalah sikit lah kat sini kunci dia. Kalau bernasib baik kita boleh buka sekali je lah. Kalau tak bernasib baik, memang berkali-kali lah. So dalam Aveta Rangers punya group dalam Facebook, memang ada setengah owner yang mengalami masalah yang sama. Dia komplain bahagian kunci ni lah sebenarnya. Sebenarnya saya pun dah pernah buka dah bahagian ni sebenarnya ni pun. Bahagian kunci ni okey, tapi bahagian modul di bawah dia tu yang problem sebenarnya. So yang ini adalah gantian kunci yang baru daripada Aveta sendiri. So jika anda beli di datangan kotak ni, di dalam dia ada set kunci depan, kunci spare 2. Dia bagi sekali dengan kunci saddle ni, termasuk dia punya hinge ni. Dan paling menarik, dia bagi sekali penutup tank petrol ni. So harga dia tak silap saya dalam 90 lebih lah sebenarnya. So bahagian yang asal ni sebenarnya saya dah buka sebelum ni. Problem tu datangnya sebenarnya daripada bahagian bawah, modul bawah ni sebenarnya, bukan daripada bahagian kunci atas ni. So maybe dalam modul ni dia ada something karbon ke apa ke yang ganggu dia punya plat copper dalam ni lah sebenarnya. So saya akan buka yang asal ni dan gantikan. Tapi bukannya maksudnya kita nak buang, ini tak buang, cuma saya nak saya nak check lebih detail lagi lah apa pasal. So inilah kunci yang saya dah buka tadi. Bahagian kunci ni nampak smooth lagi, tak ada masalah apa, tak ketat ke apa pun. Kalau saya tunjuk bahagian belakang dia,
cantik lagi, tak kotor apa pun. So problem dia benda ni, bahagian modul ni. Connector pun nampak cantik je, tapi lebih problem di bahagian dalam lah. So ni saya tak buang lah maksudnya, tapi saya ada benda lah saya nak buat sikit kat sini kan. So yang ini yang baru punya, saya akan pindahkan ke sini je sebenarnya. Okey, saya dah tukar lah. Masa try, sekejap lagi kita cuba pula. Saya dah pasang konektor yang baru set dia, saya cuba sekali je, terus ada. Rasa lebih ketat berbanding dengan sebelum ni. Smooth ya. So memang betul lah, bahagian bawah tu yang masalah. Saya dah pasang elok. Okey, settle semua pasang. Tengok. Sekali je kita ni. Sekali lagi. Okey. Cuma tadilah silap saya sepatutnya saya buka lampu dulu baru buka handle ni lah. Tapi saya buka handle dulu tadi yang lambat sikit. So ini yang asalnya. Nanti saya nak try operate tengok dalam ni apa cerita. So ni pula kunci yang asal saya tak guna lah, ni baru punya. Saya masih pakai yang lama lagi. Cuma saya ambil bahagian bawah dia je. Kalau saya tukar set kunci ni, maksud saya kena tukar sekali dengan kunci saddle semua lah. So leceh. So saya ambil keputusan untuk tukarkan di bahagian bawah ni je. So yang ni saya nak operate, yang ni kita boleh simpan sebagai spare part. Okey, setelah saya buka di dalam dia, kita boleh nampak dalam ni yang sebelah kiri nampak macam okey je, tapi yang sebelah kanan ni nampaklah dia punya lapisan permukaan kuprum tu nampak macam dia sedikit teroksida. So saya yakin inilah punca kenapa bila kita pusing switch tu dia tak berapa touching permukaan tu. Okey, saya akan bersihkan benda ni sekejap lagi. Saya yakin lah inilah punca utama dia sebenarnya. Okey, setelah dibersihkan dengan getah bersih, nampak beza kan sebelum dan selepas tu. So saya yakin lah modul kunci ni sebenarnya boleh gunakan balik sebenarnya ni. Cantik lagi bahagian-bahagian yang lain pun.
Cuma dekat sinilah saya tersilap, overtight, pecah sikit dia punya skru punya kaki ni. So insyaAllah bagi mana-mana Aveta yang Aveta Ranger Max yang problem bahagian kunci, saya rasa anda boleh DIY di rumah saja benda ni. So tak perlu beli macam saya beli yang baru kan. So tak perlu rasanya, anda boleh buka dan cuci dulu bahagian dalam dia, InsyaAllah akan boleh guna balik.